sekarang ni benda tu tak ada lagi. Dia belum ada report lagi. So kita pun tak tahu macam mana lah dia punya tu. Tapi aku yakin lah dia akan ada harga lah. Cuma rekod kereta China ni aku harapkan dia orang boleh sustain dalam market supaya Itu lagi satu ketakutan tu. Supaya orang yang membeli ni ada banyak pilihan. Kan? Walaupun aku jual Honda je, takkan aku nak sogok semua orang beli Honda. Takkan lah kan. Sebab brand-brand baru ni takut macam brand-brand handphone lah. Yang mana keluar gempak gila. Kau tahu Tapi brand, 3 tahun hilang. kau tahu brand Neta dah hilang kan? dah hilang. Itu awal-awal gempak tu. Awal-awal gempak. Lepas tu masa dia nak belah, dia ada beberapa unit lagi. Dia iklan kan kereta dia 39,000, siapa nak beli. Ui, tapi murah, warranty 6 bulan macam beli handphone second hand lah. Yalah, okey tu warranty 6 bulan sebab dia 39,000. orang pun tak ada dah dekat Malaysia ni. Sebab itulah aku cakap Nak tengok kan sebab keyakinan market terhadap brand diorang lah. sebab tu aku cakap aku mengharapkan supaya dia orang boleh sustain dalam market. Kenapa sustain tu menjadi aku punya concern.